Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Isman Channel. Untuk hari ini kita sembang santai berkenaan dengan ini ada tajuk dia. Kenapa aku obses dengan gadget dan tech? Bukan sebab ingin nampak high tech pun. Padahal aku ni kalau ikutkan degree ke master apa semua tu tiada kaitan langsung dengan teknologi. Aku lebih kepada architecture. Tapi disebabkan minat yang mendalam tentang teknologi, exposure. Sebelum ni masa aku kecil dulu, aku terekspos dengan ni lah, macam komputer begitu, telefon, sesuatu yang teknologi bagi aku macam wow, teknologi lah gitu. Jadi macam abang ipar aku dulu masa aku kecil tu, dia di antara orang yang terawal. Time tu belum wujud lagi Shopee kah, Lazada kah, Lelong pun belum ada lagi guys. Zaman tu memang zaman-zaman yang mudah ya, ada mudah.my ataupun Amazon. Jadi segala barang yang daripada China, daripada mana-mana tu sangat-sangat terhad. Dan untuk pengetahuan juga, abang ipar aku ni selalu beli di Amazon. Bila dia beli barang-barang Amazon tu, dia antara orang yang terpaling update di dunia lah. Di dunia, di Malaysia. Sebab contoh lah, time tu masih lagi Windows XP. Tapi abang ipar aku ni sudah ada Windows 8 dan komputer canggih serta speaker home theater yang tiada langsung di Malaysia. Itu aku rasa macam menariklah teknologi dia ni. Dan dia ni pun jenis yang minat beli macam-macam teknologi, sampaikan aku sendiri tu ada perasaan yang macam wow, best betul ni kalau ada gadget ni, gadget A, B, C, D apa semua tu lah. Macam telefon yang bermacam-macam lagi apa semua tu, laptop pelbagai lagi. Daripada situ timbul minat lagu lah untuk discover lagi pasal gadget. Tapi kalau aku ingin buat review apa semua tu, aku belum ada capabilities lagi lah. Sebab kamera aku pun kamera handycam zaman dulu begitu, bagi cari hantu lah apalah. Handphone zaman dulu lagi, komputer pun komputer Hawk. Sebab memang tidak mampu untuk beli yang benda-benda mahal. So masa aku kerja tu lah aku starting untuk beli gadget. Sampai kawan aku tegur macam, kau ni balik-balik beli di Shopee earbud ni lah, earphone ni lah, headphone ni lah. Masa aku pergi Guangzhou lagi, aku beli lagi bermacam-macam lah. Aku beli tablet lagi apa semua tu. Sebab aku punya minat minat kepada teknologi, untuk tahu dia punya perkembangan teknologi terkini, perkembangan itu ini apa semua ni. Aku rasa kalau aku masih single lagi sekarang ni, mungkin teknologi yang aku gunakan semua sudah terpaling maju lah. Mungkin guna Tesla apa, aku pun tidak pasti lah. Tapi yalah, rezeki masing-masing kan, begitulah. And then daripada situlah aku start untuk buat konten tentang gadget, tentang TV box secara tidak langsung. Aku punya YouTube tu jadi macam guide di Malaysia lah pada awal-awal tu lah, masa PKP tu. Sebab time tu orang terkurung, jadi TV box tu menjadi demand. So ngam timing juga aku review tu, so banyak hits lah, sampai orang sponsor TV box segala lalala. Dan sekarang semakin kurang sebab kawalan terhadap TV box tu makin susah lah untuk cakap juga. Tapi yang paling menariknya, bila aku dapat banyak sponsorship time tu, jadi aku kembangkanlah Ismail Channel ni jadi content creation untuk gadget. Tapi dalam YouTube je boleh berjaya. Macam aku buat TikTok, banyak video aku kena ban, ataupun sampai tahap account pun kena ban. Sebab ada certain benda tu aku salah cakap, tercakap Shopee lah, tercakap beli bag itulah, ini apa semua ni, tercakap live channel for free lah, bola free lah, habis kena ban terus. So yang itu pun aku tengah cari cara lagi macam mana untuk aku kembangkan TikTok aku tu ada gadget, tapi dengan cara yang selamat. So sekarang ni aku pun tengah cuba untuk chip in, masuk sikit-sikit dalam dunia TT, supaya aku boleh dapat sampel produk yang lebih banyak selepas ni. Sebab memang aku terinspirasi juga daripada tech reviewer di Malaysia ni, di mana diorang punya gadget tu macam canggih. Sebab aku pernah juga macam tengok diorang punya YouTube channel sebelum ni, diorang kata bukan semua barang pun dapat sponsor. Sebab diorang sendiri pun gunakan budget yang diorang ada daripada content creation tu untuk beli balik barang untuk di review. Gitulah situasi tu juga. Dan ada juga yang loan review. Loan review tu kita perlu pulangkan semula barang tu selepas kita buat review. Itulah namanya loan review.
And untuk mendapatkan semula tu agak struggle juga, sebab korang perlu banyak view, analitik korang bagus, sales korang bagus, barulah boleh bersaing dengan para YouTuber yang lain yang sudah king di dalam dunia YouTube ni. So aku pun sampai sekarang begitu-gitu sajalah, jadi bilis-bilis. Tapi insyaAllah aku akan cuba yang terbaik lah. Begitu sebabnya minat terhadap gadget tu, selagi aku boleh tahu lebih banyak brand tag yang terkini tu, aku akan cuba dapatkan juga, InsyaAllah. Walaupun kadang ada certain point tu aku terpaksa guna budget aku sendiri, jadi terpaksalah melabur juga untuk pembelian tersebut. Jadi apa-apa pun, kalau korang ada minat masing-masing untuk buat content creator ke apa semua tu, just proceed. Jangan pedulikan orang sangat macam apa nanti orang cakap, tak payah guys. Yang penting ialah korang proceed dengan apa yang korang minat, dan korang jayakan passion yang korang minat itu sampailah boleh jadi syarikat besar. Oh gitu. Okay, itu saja daripada aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.